Tu dia, dah tenggelam lah bawah tu. Ni kat atas jambatan botol. Air nampak tinggi lah. Ni tempat abang jebat kita lah. Abang tempat jebat kita selalu mancing kat kawasan ni lah. Tu dia ikan. Macam patin eh. Nampak macam kocak patin tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat bertemu kembali di channel Slow dah. Okey, hari ini saya tak mancing, tapi ada sahabat-sahabat minta tolong tengokkan keadaan air di pot-pot Sungai Perak. Kejap lagi saya nak pergi tengok lah. Okay, sekarang ni jam 5.31 bersamaan dengan 25 hari bulan. Okey, sebelum tu saya nak tengok keadaan banjir di belakang taman saya. Okey, jom. Okey geng, ni keadaan banjir di taman saya lah. Selama saya duduk sini tak pernah banjir lah kat sini. Ni baru pertama kali kawasan belakang ni dipenuhi dengan air. Tak boleh masuk. Lebih kurang hampir paruh lutut lah. So yang belakang-belakang ni ada yang dah kena pindah. Harap semua dipermudahkan lah. Harap tak adalah yang barang-barang orang yang rosak. Tengok budak main musikal tu. Nampak lah. Payah musikal diorang dah separuh tu. Tapi itulah kanak-kanak ni kan. Nampak macam mana? Alhamdulillah belah depan kawasan rumah saya belah depan sana tak naik lagi banjir, tak sampai ke depan lagi lah, sampai sini je lah. Harap tidaklah lama air banjir ni. Cuaca kat atas tu masih gelap lah, masih gelap. Kawasan ni dah banjir lah. Ni masjid. Ni masjid titik gantung yang dah dibina semula. Okay, kepada sahabat-sahabat, kalau nak berinfak dalam pembinaan masjid ni, bolehlah masukkan ke akaun nanti yang akan saya meletakkan dah kat sini. Bolehlah berwakaf untuk pembinaan masjid titik gantung ni. Ikutan masjid ni sepatutnya bermula 2020 hari tu, tapi tertangguh akibat Covid. Dan selepas Covid, bahan mentah jadi mahal. Tu yang tertangguh sehingga sekarang ni lah. Okey, jom kita tengok sungai titik gantung kat bawah ni. Dikabarkan sungai ni pun airnya tinggi juga. Kita tengok dulu sini sebelum pergi ke Sungai Perak. Okey geng. Jalan bawah ni tak boleh lalu geng. Dah tutup. Air dah naik lah. Arus memang laju lah. Bawah ni dah tutup lah. Jalan bawah tak boleh lalu. Arus sungai tu amat laju. Sungai ni pun ikut buat mancing juga ni. Tapi saya tak pernah mancing sini. Sini kat bawahnya banyak bau. Tengok laju. Arus memang laju. Tu dia, dah tenggelam lah bawah tu. Okay, jom saya tunjukkan ke Sungai Perak pula. Hari ni naik motor je geng. Harap tidak lenjun lah. Okay, jom Sungai Perak. Halo geng, dah hujan dah geng.
Dah hujan dah. Okay, depan ni Sungai Perak. Lepas jambatan ni Sungai Perak, itu Kuala Lebor. Makin lebat geng hujan. Ni kat atas kamera. Oh, air tinggi geng, air tinggi. Sini saya tak boleh berhenti sebab kaki lima dia kecil. Nanti saya buat hujan, berhenti salah tadi. Ya, sekarang kita tengok air. Ini kecil. Saya tak boleh berhenti lah, bahaya. Sampai jambatan nanti saya tunjuk. Off jam. Traffic light ni lama sikit. Okay geng, ni kat atas jambatan Botol. Air nampak tinggi lah. Biasa pulau tu memang nampak darat lah. Tu yang pokok tu kan, pokok menghijau tu. Tapi ni itu nampak darat. Biasa nampak darat. Ini tak nampak daun pokok je. Arus pun laju. So, inilah yang saya dapat kongsikan. Jom kita ke Pampasir. Kita ke Pampasir pula. Pampasir Teluk Payang. Okay geng, dah sampai di spot. Saya dah mancing di Pampasir Teluk Payang. Saya pergi ke Pampasir ni lah. Pampasir satu lagi tu agak jauh. Tak sempat petang ni. Rasanya tak sempat petang ni. Sebab kadang petang ni nak pergi tengok ke ke Teluk Sari, rumah mertua. Itu pun kalau tak hujan lah. Jalan. Jalan banyak masak. Memang tinggi air kat sini. Tinggi. Memang tinggi. Tu. Pokok-pokok ni biasanya kering dia punya tanah. Ini dah naik dah, geng. Dah naik dah. Tinggal berapa sikit lagi nak separas dengan dengan tanah. Bukan sekaki. Jom tengok ujung. Yang pot selalu kita orang mancing. Ini tak ada buat mancing geng. Biasa petang je ni dah penuh dah geng. Mungkin sebab faktor cuaca, dan juga mungkin nak sampai sini air tinggi. Biasa air tinggi kurang lagi. Lepas tu tengok lagi pukat geng. Bunyilah dekat pukat. Nak mancing apa pukat dekatnya ni. Rut pendek saya pun lepaskan dia dah. Aduh, macam mana mancing? Patut orang tak ada mancing. Dah tahan pukat dekatnya tu. Belakang ni dah separah dah. Memang dah separah dah. Tunggu masa yang nak tenggelam ni. Ni tempat abang jebat kita lah. Abang tempat jebat kita selalu mancing kat kawasan ni lah.
Kawasan berbukit ni. Ni pun tengok. Air pun dah kena pasir pun dah kena haki sikit lah. Hari ni kapal korek dan pam pasir tak berjalan. Sebab mungkin arus laju ni kot. Diorang tak berani. Sebelum ni ada tanya juga kat Indon, kalau arus laju, diorang kata memang diorang tak jalan, tak ada buat kerja. Bahaya. Tengok punya dah dekat. Tahan pekat. Aduh. Macam mana kita nak mancing? Kalau boleh mancing pun takkan ceput depan tu je. Agak-agak lah. Dia tengok ujung. Tok Zack, kalau nak mancing sini sekarang boleh lah Tok Zack. Tak ada orang. Video tu baru Tok Zack kata dia datang sini penuh dengan perut. Tak boleh nak menyelit. Ini kosong, tak ada orang. Tu dia ikan. Macam patin eh. Nampak macam kocak patin tu. Sini nampak tenang, tapi kalau ada sampah, depan sana tadi ada sampah, arus tu nampak laju lah. Ni geng. Itu kita orang dapat kawasan sini lah. Saya turun ke bawah. Kita orang turun ke bawah. Memang jenuh nak turun ke bawah. Sekarang ni air dah lebih kurang 2 kaki je. Nampak tu, lebih kurang 2 kaki je untuk sampai ke darat. Geng, cukuplah perkongsian saya, info berkaitan dengan Sungai Perak, yang ada subscriber dan kawan-kawan ada bertanyakan keadaan Sungai Perak kan. Cukuplah kot setakat ni info yang dapat saya beri. Setakat ni belum naik air sampai melimpah. Kalau hujung tahun lepas je lah. Sini memang pernah lah tenggelam. Tak hujung tahun lepas ke awal tahun macam tu lah. Tenggelam sini, tenggelam. Kalau tengok video saya, ada dia yang video tenggelam tu, pokok ni tenggelam. Ya geng, saya nak pergi Tok Sari ya. Tengok rumah mertua saya. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Saya doakan korang semua dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Ya geng. Ya geng. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Okay, bye.